Islam ini memuliakan manusia, Umi. Daripada menjaga auratnya dan juga menjaga pandangan mata. Kalau tak percaya, Umi boleh tengok Surah An-Nur ayat 30 hingga 31. Alah, Umi faham. Tapi Jas nampak macam sombong tau, Jas. Jas tu tak pandang muka dia. Ni, kasih komplain. Dia kata bila borak dengan Jas tak tengok langsung muka dia. Tak apalah, nak buat macam mana dia nak komplain, Umi. Yang penting Jas jaga pandangan Jas untuk Allah dan Rasul. Itu yang lebih penting, lebih utama. Tahu. Tapi tu kan anak kawan Umi. Apa salahnya pandang? Umi, dalam Islam ni kita tak boleh memilih-milih dalam melaksanakan agama. Contohnya macam traffic light. Kalau bila lampu merah kita buat apa? Kita berhenti. Bila lampu kuning? Jalan je. Bila lampu kuning kita kena berhati-hati. Bila lampu hijau kita jalan, lampu kuning pun kita jalan. Habis tu apa akan jadi? Langgar. Sebab tu dalam melaksanakan agama ni kita kena sentiasa berhati-hati. Menjaga pandangan kita dari sekecil-kecil pintu kemaksiatan dengan melihatnya pandangan aurat ajnabi. Tapi Jas, macam mana Jas nak lahirkan perasaan cinta tu kalau Jas tak tengok? Bila pula Jas cakap Jas nak bercinta dengan dia? Tak nak? Allah Akbar. Umi, cinta Jas hanya kepada Allah dan Rasul, Umi. Dan juga kepada Umi. Dunia akhirat cinta Jas. Anti jannati ya Umi. Sampai bila-bila, sampai ke akhir ayat Jas. Jas akan jaga Umi. Ya Umi, kalau tak ada apa-apa lagi, Jas naik masuk bilik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh. Ya Allah. Nak cakap apa lagi? Macam-macam alasan ni bagi. Kau ada orang lain rupanya. Kau ingat aku tak tahu ke? Bang. Tadi bang. Sebab itulah dia break up dengan Lee. Dah habis tu? Lee tak move on lagi ke?